Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, kita cari jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Okay, ini kita ada contoh sebuah kenderaan yang dipanggil Mitsubishi Triton 4D56. Tak kisahlah nak pakai Triton mana, tapi banyakkan dia orang semua enjin 4D. Okay, janganlah 6D. Namun kat sini kita ada Exober. So, cerita dia Exober ni, okay, Exober yang ni model ni lah kan. Dia boleh tukar bus. Cuma cerita dia untuk tukar bus ni kita kena hantar pergi press lah. Nanti aku tunjukkan sekali video macam mana dia orang press. Ni nampak ni, ini yang lama. Okay, so tu yang dah yang baru. So yang ni boleh lah jimat sikit pada beli sebatang. Tapi kena pastikan condition Exober ni okey lah, barulah kau tukar boost tu saja. Okay, tapi kalau condition dia tak okey, tu je lah. Dan satu lagi yang kat belakang, untuk Exober belakang dia pakai boost getah sahaja. So setiap satu Exober tu dia ada 2 biji atas, 2 biji bawah. So dia ada 8 biji. So yang ni bolehlah tukar selagi Exober itu masih dalam keadaan baik. Jadi good luck brother and sister. Jangan lupa untuk servis kenderaan anda. Good luck brother and sister.